Sorotan terkini berita 757. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamaludin menegaskan Regimen Askar Wataniah akan terus mengekalkan peranan dan tugasnya dalam konteks to raise, train and maintain anggota. Baginda yang juga Komander Regimen 504 Askar Wataniah bertitah, RAISE dalam konsep mobilisasi bukan sekadar menambah bilangan tetapi memastikan sumber manusia yang tepat bersedia untuk diserap. Manakala train menuntut kualiti latihan yang membolehkan mereka beroperasi secara integrasi dengan angkatan tetap. Sementara itu, jelasnya konteks maintain memastikan kesediaan mereka sentiasa terpelihara bagi tujuan augmentation pada bila-bila masa. Anakanda Puteri Baginda Sharifah Farah Adriana antara yang turut menamatkan latihan kursus asas itu yang berlangsung dari 7 hingga 20 Jun lalu di Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Raja Muda Perlis bertitah keberhasilan Sharifah Farah Adriana menuntaskan kursus APMS membuktikan secara nyata bahawa benteng pertahanan negara adalah amanah bersama. Sementara itu, golongan muda perlu memahami isu berkaitan geopolitik global yang memberi kesan kepada negara dari segi dasar, ekonomi serta kehidupan rakyat. Pengerusi Eksekutif Politi Nurul Izzah Anwar berkata, kesedaran terhadap isu geopolitik penting bagi memastikan generasi muda memahami cabaran semasa dunia termasuk risiko yang timbul daripada tindakan kuasa besar serta konflik antarabangsa. Izzah berkata, anak muda dan semua generasi sepatutnya memahami bahawa untuk mencapai dunia yang lebih selamat, mereka perlu memahami risiko yang dibawa oleh tindakan Amerika Syarikat, AS dan Israel. Jelasnya, perkara ini perlu dihayati bersama-sama kerana dengan akses kepada maklumat yang tepat, barulah golongan muda mampu mendesak dasar, program dan agenda yang lebih bermanfaat untuk rakyat Malaysia. Katanya, kefahaman terhadap isu global penting supaya masyarakat, khususnya golongan muda, mempunyai akses kepada maklumat yang tepat sebelum mendesak pelaksanaan dasar, program dan agenda yang lebih bermanfaat. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pada Ahad, Kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Kementerian Kewangan memaklumkan penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi Madani RON 95 Budi 95. Melalui pembaharuan itu, katanya rakyat Malaysia akan menikmati harga yang sama dan kaedah yang sama di seluruh negara. Tambahnya, dalam keadaan krisis Asia Barat yang terus memberi tekanan kepada bekalan minyak global, langkah itu penting bagi memastikan subsidi kerajaan hanya sampai kepada rakyat Malaysia serta mengurangkan ketirisan dan penyeludupan diesel bersubsidi. Menurutnya, perbezaan ketara antara harga diesel bersubsidi dan harga tanpa subsidi telah mewujudkan ruang kepada ketirisan serta penyeludupan diesel bersubsidi termasuk ke luar negara. Ketika ini, katanya diesel masih dijual pada harga runcit bersubsidi RM2.15 seliter di semua stesen minyak di Sabah dan Sarawak berbanding harga runcit diesel tanpa subsidi iaitu RM4.37 seliter di Semenanjung Malaysia.